Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam saluran Kemat TV. Hari ini Sekolah Kebangsaan Kemat telah mengadakan program pemadaman api. Di sekolah, mari sama-sama kita saksikan rakaman ini. Bersama saya pada hari ini ialah Pegawai Bomba Kanan 2 Mat Rashid bin Ismail dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Berang. Saya ingin menanyakan beberapa soalan kepada Tuan. Menurut pengalaman Tuan, apakah punca-punca berlakunya kebakaran di sekolah dan cara mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pegawai Kanan 2 Mat Rashid. Untuk soalan adik tadi, punca-punca kebakaran di sekolah. Okey. Yang pertamanya bukan kata di sekolah sajalah, di tempat-tempat lain yang di luar kawalan kita tu kadang-kadang litar pintas lah. Litar pintas berlaku di luar jangkaan kita lah. Lepas tu yang keduanya, tapi untuk pengalaman saya ni tak pernah lagi lah maknanya hadapi kebakaran di sekolah. Tapi dia sama je sekolah dengan bangunan-bangunan lain pun yang kerap berlaku dulu lah semasa saya buat bau litar pintas lah. Litar pintas dan penggunaan api di luar kawalan lah. Contoh kadang-kadang kita bimbang kadang-kadang murid-murid bawa lighter daripada rumah dah. Perlukan pemantauan daripada cikgu-cikgu lah. Apakah nasihat atau pesanan kepada murid-murid SK Kemat berkaitan tentang isu keselamatan? Okey. Yang pertamanya saya nasihatkan murid-murid ini yang pertamanya utamakan keselamatan dulu lah. Yang keduanya jaga peralatan-peralatan yang dibekalkan oleh kerajaan untuk menentang keselamatan kebakaran di sekolah, terutamanya alat padam api lah. Jadi kadang-kadang bila kita buat pemeriksaan, alat padam api tu kerap kali sangat rosak disebabkan oleh murid-murid itu sendiri yang buat rosak tu. Jadi kita nasihatkan jagalah peralatan keselamatan kebakaran yang dibekalkan oleh kerajaan. Terima kasih Tuan atas perkongsian ilmu tadi. Setakat ini sahaja laporan daripada saya. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Kemat TV, kami kongsi segala info. Bye!